Yo guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ni aku nak tunjuk korang cara pasang dashcam guys ya, dekat Ativa guys. Ativa yang apa ni Abang Zaim tu cakap Ativa, tapi aku cakap Ativa aje lah. Jom guys kita tengok guys ya. Okay guys, yang aku pasang ni benda dah pasang guys ya. Aku just nak tunjuk korang cara untuk selit wire je lah. Okay, first masuk ke sini je macam biasa je guys ya. Dia dah bagi double tap siap-siap tu. Korang cucuk double tap. Lepas tu wire untuk kabel on dia senang je guys. Korang masuk ke sini, tarik sini, masuk sini. Dalam ni selit-selit dalam ni. Korang pusing masuk dalam ni. Ni jangan korang buka pula guys. Ni sebab sini ada airbag ni. Nampak tak airbag tu? Risau nanti meletup. So biar macam ni pun tak apa. Ikut korang lah nak buat macam mana. Tapi macam aku macam ni je lah. Okay, lepas tu masuk ke sini. Buka ya ni, tarik macam ni keluar. Lepas tu masuk lalu ke sini. Lalu dalam ni guys. Lalu. So wire tu akan lalu ke bawah. Bawah ni. Lalu bawah ni. Masuk bawah kapet. Lepas tu nanti dia akan pergi sini guys. Last kali dia akan pergi sini lah. Tapi ni aku akan modify balik. Kemungkinan besar dia akan lalu ke sini. Dia akan lalu belakang ni. Turun bawah. Pergi sini. Sebab sini dekat lagi. Ke sini macam jauh je guys. Macam tarik aku tengok wire ni. So aku akan ubah balik lah kedudukannya macam mana guys ya. So dashcam yang aku pakai ni boleh lah, okey lah. Jadi ada lah. Jadi boleh untuk apa ni, cover kalau ada apa-apa masalah kan. So bagi aku okey ni guys. Guys, macam tu lah guys ya. Biasalah Ativa H, bukan X guys ya, H. Ativa H tak ada dashcam. So kena beli sendirilah. Benda tak sampai pun 100 lebih tak sampai. Daripada korang pasang kedai, baik pasang sendiri ya. Bagi aku pasang sendiri ya. Lagi menjimatkan lah guys. Macam tu lah. So guys, see you next time. Jangan lupa follow, subscribe dan like guys ya. See you next time. Bye bye.